Kakak cakap buat modeling tu kan. Dia dengan diecast sama tak? Itulah diecast yang kerja aku sekarang ni lah. Kerja sekarang ni is actually the same thing. Okay. The same thing. Benda tu start from the mold and then come out product. Bukan. Kan ni aku tak tahulah term yang sebetulnya apa. Kan orang jual kereta mainan tu kan. Macam Hot Wheels semua tu lah. Diecast tu lah. Itu pun diecast juga, which is the same thing. Diecast is, macam mana nak beritahu general. Boleh. Diecast ni dia is a process which ada molding lah. Ada molding, ada molding, dia tutup dan material masuk, tak kisah ada material plastik ke, ada material besi ke, aluminium ke. Kalau besi Hot Wheel lah kan. Tapi ada je Hot Wheel plastik tu lah. Yang tu aku tak pasti. Ada Hot Wheel plastik. Hot Wheel ada yang plastik, ada yang besi. Okay, so benda tu mold, material masuk, jadi dah bentuk tu. Okay. Itu diecast. Tu diecast. So diecast ni is a general terms lah. Diecast besi ke, diecast plastik ke.